Weh, dah lama ke sampai? Aisyah, duduk lah. Kita baru sampai. Kamu nak tahu tak, semalam aku pergi tengok cerita Mak Kilau dekat Pawagam. Ramai gila orang. Lepas tu, sebelah Mak Kilau tu ada cerita pasal Imam. Tapi aku tengok macam tak ramai lah orang. Macam korang dapat sambutan. So aku tak tahu apa punca dia. So apa kata kita bincang apa punca Mak Kilau ni dapat sambutan yang lebih ramai berbanding cerita Imam. Okey tak? Okay, bagi aku kan, apa yang kau cakap pasal Mak Kilau ni, benda betul lah. Paling benda besar sekali aku nampak dalam cerita ni, semangat patriotik dia. Pendapat aku sendiri pasal cerita ni, sebagai penonton sendiri kan, bila aku tengok cerita ni, semangat perjuangan diorang tu menentang penjajah tu, rasa terkesan tau dalam hati. Bagi kau? Ya, kalau bagi aku pula, ya semangat patriotik tu penting. Tapi kalau macam dalam novel dan dalam cerita Imam ni pula, dia ajar kita untuk cara memimpin masyarakat. Dia ajar macam cara nak kita nak jadi pemimpin dalam Islam dan dia lebih kepada apa orang cakap keagamaan. Tapi dia punya message tak strong macam Mak Kilau lah yang aku rasa lah. Sebenarnya kan, dua-dua filem ni dia ada mesej yang bagus. Tapi penonton zaman sekarang kan majoriti diorang minat filem yang boleh naikkan semangat macam filem Mak Kilau. That's why lah penonton lebih berminat untuk tengok cerita Mak Kilau ni. Korang ni tak ada tempat lain ke? Tempat panas je juga korang nak lepak. Jom lah masuk dalam lah. Yelah, jom. Hai Aisyah. Hai korang. Maaf sangat-sangat lewat. Korang nak buat apa tadi? Aisyah, kita orang just bincang punca kenapa filem Mak Kilau ni lebih dapat sambutan yang tinggi berbanding filem Imam. Sedangkan dua-dua filem ni kan filem tempatan. So pelik lah kenapa boleh jadi macam tu. Jom kita pergi beli air dulu jom. Jom. Okey lah macam tu. Ada. Okay. Nak weh nak mineral satu. Okay. Tak ada. Ni. Bye. Oh. Tapi secara jujurnya kan, pada aku orang sekarang dia memang suka tengok filem aksi. Action lah. Sebab Mak Kilau kan dia ada fighting scene, perang, emotion dia, slow motion dia semua tu. Jadi kalau nak pergi wayang tu rasa seronok lah. Dia tak adalah cepat sangat bosan. Jadi pada aku memang Mak Kilau ni relevan untuk cakap dia lagi best daripada cerita Imam tu. Macam tu lah pada aku. Tapi bagi aku lah kan, filem Imam ni, dia tu memang tak ada aksi. Dia lebih kepada mesej, penyampaian mesej. Jadi, kepada masukkan konflik dengan juga pemikiran lah masyarakat sekarang. Tu jadi, kalau ikutkan penonton yang minat dengan filem bermesej ni, ramai je yang nak tonton filem Imam ni. Yelah. Betul. Tapi kan, selalunya orang pergi pawagam ni untuk tengok cerita hiburan. Cerita Imam ni, dia okey. Cuma dia punya mesej tu kita nak kena fikir dan kita kena analisis sendiri. Berbanding cerita Mak Kilau yang bila kita tengok tu, kita dah faham, direct to the point. Betul juga. So benda tu boleh attract orang untuk datang tengok cerita Mak Kilau berbanding cerita Imam. Betul. Aisyah Hassan, apa lagi punca yang menyebabkan filem Mak Kilau ni lebih dapat sambutan yang ramai berbanding Imam? Marketing. Filem Mak Kilau kan marketing ni memang padu. Kalau korang buka TikTok ke, memang semua ada video trailer dia orang. Ya. Aku rasa Imam pun sebab filem Imam ni dia kurang dapat sambutan yang besar sebab marketing dia sikit. So ramai yang tak tahu filem ni. Andai kata filem Imam ni dapat marketing macam cerita Mak Kilau, mesti meletup punya lah cerita ni. Weh, kalau bab marketing ni aku setuju. Sebab apa tau? Sekarang ni, marketing sangat penting dalam dunia filem. Sebab kadang-kadang ada je filem yang famous tapi marketing kurang. Tak ramai juga penonton.
Macam Mak Kilau ni, filem dia memang dah famous. Marketing pun padu. So, tak salah lah kalau filem ni meletup. Jomlah korang. Aku dah booking bilik perbincangan tadi. Jadi, jom. Bilik perbincangan dah kosong. Okay, jom. Berbalik kepada kita punya topik tadi kan, aku rasa sejarah ni memang dia lagi dekat dengan masyarakat lah, lagi dekat dengan kita. Sebab apa ni, nama Mak Kilau tu sendiri pun kita dah kenal daripada sekolah lagi. So bila filem dia keluar, memang ramai lah nak tengok. Sebab nak tahu macam mana jalan cerita tu dia buat dalam filem. Okey lah, betul juga. Sebab dekat filem Imam ni pun dia lebih pada isu masyarakat kan dengan agama. Jadi macam cerita dia pun dah tersirat. Jadi memanglah tak ramailah orang yang minat filem-filem yang bersirat ni sebenarnya. Itulah betul. Bagi aku kan, satu lagi point yang boleh aku beritahu daripada segi pengarah dan juga pelakon. Siapa yang melakonkan filem ni? Beto Bushairi, Fatah Amin. Lepas tu seorang lagi siapa? Haji Putra. Yang mengarah pula Syamsi Yusof. Semua nama besar dalam industri. Cerita Mak Kilau memang dapat sambutan yang hangat sebab pelakon dan pengarah diorang. Syamsul Yusof lah, kita siapa tak tahu kan macam kau cakap lah. Tapi dalam filem Imam pula, pelakon dia tak adalah yang tak famous. Faizal Hussein kot, M. Nasir kan. Tapi satu je sebab dia punya vibe lah, sebab tak ada dekat masyarakat muda sekarang. Sebab tu lah sambutan dia kurang aku rasa. Inilah punca utama kenapa filem Mak Kilau ni lebih dapat sambutan berbanding filem Imam. Sebab apa? Pertama, berkenaan jalan cerita. Jalan cerita Mak Kilau ni dia bersifat universal. Okey, dia berkaitan dengan sejarah. Sejarah ni kita daripada sekolah rendah lagi dah terdedah. Tak kisahlah kaum apa pun. Nak dibandingkan dengan cerita Imam tu, dia lebih kepada untuk umat Islam. Jadi untuk kaum lain yang bila tengok cerita tu, diorang kena memahami dengan lebih mendalam. Okey, yang korang mention yang kedua tadi tentang pengarah dengan pelakon. Siapa tak kenal tu Syamsul Yusof. Dia kalau buat apa-apa filem memang meletup, memang naik. So benda ni juga pengarah dan pelakon tu memang mempengaruhi sesuatu filem untuk naik. Aku dah lambat ni sebenarnya sebab aku ada kerja. So aku nak buat kesimpulan kecil untuk apa yang kita bincang ni. Okey, aku nak simpulkan kenapa Mak Kilau ni lebih dapat sambutan berbanding filem Imam, sebabnya dia ada unsur patriotik. Dalam filem tu ada unsur aksi. Okey, lepas tu jalan cerita dia menarik. Dan mudah difahami. Pengarah dengan pelakon dia pula terkenal. So that's why lah penonton lebih berminat untuk tengok filem Mak Kilau berbanding Imam. Bukanlah nak kata filem Imam tak bagus, dia bagus sebab jalan cerita dia tu berdasarkan pemikiran kita untuk berfikir secara kreatif. Tapi dia tak sesuai untuk semua kaum. Terutamanya kaum Cina, kaum India yang kurang mendalami agama Islam. Okay. So, yang tu je lah bagi aku. Terima kasih sebab sudi bincang isu ni dengan aku hari ni. Okay, so gerak dulu lah. Bye! Jumpa nanti tau. Tapi yang aku rasa ada lagi satu faktor yang buat Mak Kilau ni menang. Sebab apa ni, gaya visual dia yang gempak gila macam filem Bollywood lah. Hollywood. Sebab dia guna banyak kesan khas macam CGI semua tu kan. Tu great warna yang cantik dengan pergerakan kamera yang laju ni. Benda-benda macam ni lah yang buatkan senang tarik perhatian orang dekat zaman sekarang ni. Tapi kalau perasanlah,
filem Imam pula, dia guna pendekatan yang klasik dan juga sinematik yang lebih tenang. Visual dia pun nampak macam neutral. Tak adalah kesan khas yang melampau sangat dan taklah lebih kepada orang kata seperti macam Mak Kilau. Jadi dia lebih kepada fokus pada kekuatan dialog dan juga ekspresi muka. Jadi itulah lah dia kurang elemen wow yang dimahukan oleh penonton wayang pada masa kini. Betul juga. Kesimpulannya yang aku dapat simpul pada poin korang ni, filem Mak Kilau ni dia menang daripada segi komersial yang moden. Tapi kalau dalam filem Imam ni pula, dia mengekalkan visual yang lebih mendalam dan realistik dalam untuk tontonan masyarakat. So, daripada apa yang kita bincangkan tadi, jelas yang jurang sambutan antara dua filem ni bukan sebab faktor kualiti sahaja. Jadi sebagai rumusan, apa pandangan akhir korang untuk cerita Mak Kilau ni? Bagi aku Mak Kilau ni adalah salah satu produk yang paling jaya dekat negara kita. Sebab dia menang tau. Sebab dia tahu apa yang pemasaran ni nak. Daripada elemen-elemen patriotik, genre aksi, and pemasaran digital yang macam Gigi kata tadi memang gempak. Jadi gaya visual yang gempak ni memang kena dengan kita punya jiwa. Ya weh, aku setuju. Tapi dalam masa yang sama kan, kita tak boleh nafikan nilai estetika yang ada pada filem Imam ni. Walaupun dia kurang dapat sambutan di pawagam, tapi filem Imam ni sebenarnya dia sebuah naskah yang sangat berkualiti tinggi. Dia berjaya mengekalkan keaslian watak dan kedalaman mesej agama, sastra dan sinematografi klasik yang sangat realistik. Betul? Kesimpulannya lah yang dapat kita buat, Mak Kilau ni berjaya memenuhi jangkaan emosi masa yang mahukan hiburan eskapism. Manakala Imam pula, dia ni sebuah wacana pemikiran yang memerlukan penelitian intelektual. Jadi untuk kedua-dua filem ni sebenarnya melengkapkan landscape industri kreatif tempatan kita dari sudut komersial dan juga seni sastra. Betul tu. Sebab dalam realiti ni, setiap filem ada je dia punya acuan sendiri, lepas tu sasaran penonton dia sendiri. Jadi aku rasa kan cukup lah sampai situ je kita punya analisis ataupun perbincangan pasal filem Mak Kilau dengan Imam ni. Aku rasa kita dah lama sangat lah dekat dalam ni. Better kita balik Okay, jom